Salam bahagia para penonton dari Stadium Tertutup Gong Badak di Terengganu. Kami bawakan secara langsung Celcom Digi STL Premier 2025 yang akan memulakan agenda kita pada petang ini adalah Kelantan Warriors bertemu dengan Perak Bison. Sepak mula 0-0. servis pertama. Ya, servis pertama. Dimulakan oleh Imran Omar. Mudah bagi apungan pertama. Aizat dan satu tapping saja untuk memastikan mata pertama bagi regu Perak Bison. Perhatikan di sini. Ya, kawalan baik daripada Aidil. Aizat hanya meletakkan saja bola itu di belakang Pijat Pansan. Dari tekong Imran Omar. Oh, baik. Terus menuju ke arah Krisada. Gagal untuk diapungkan oleh tekong Perak Bison tersebut. Betul. Kalau kita tengokkan servis yang dilakukan taklah seberapa laju tetapi agak pendek di hadapan. Sukar untuk Krisada mengapungkan bola yang pertama tu. Peluang kemas cubaan daripada Krisada memberikan mata untuk Kelantan Warriors. Kita tengok apa balasan dari Krisada dengan servis ini. Oh, baik. Terus mencecah di atas garisan dan gagal untuk diselamatkan oleh Adli. Kurang nasib baik di sana Adli. Dia satu servis yang agak baik dan berkualiti. Bola itu terkena jaring terlebih dahulu. Ritsada. Dinaikkan oleh Pichet. Kembali pada Pichet. Dan kali ini menjadi dengan rejaman beliau. Melantun keluar daripada Aizat. Ya, satu tindakan bijak ataupun tindakan pantas. Adli Abu Bakar apabila dia berlari ke belakang mengapungkan bola sesedap rasa. Sesedap rasa. Ya, tidak jauh nampak dekat jaring. So, tak ada masalah. Tak ada masalah. Aizat mencuba, tapi itulah dia, kita saksikan lantunan terus keluar gelanggang. Palingan sempurna kepada Imran dinaikkan. Peluang untuk Perak Bison. Mudah, tiada masalah. Aizat sekali lagi dijaring untuk memastikan mata ke-10 milik mereka. Ya, satu kawalan bola yang cukup kemas daripada Perak Bison. Antaran yang tinggi, tiada masalah untuk Aizat bola-bola tu. Dia siap lari kan dari berblocking. Sekali lagi. Tepat daripada Aidil. Nur Aizat. Tinggi lampai orangnya, bersiap sedia. Sentuhan pertama Sukrit. Adli. Dan ini dia satu rejaman. Mantap. Dihasilkan oleh Izham. Baik dari Izham. Satu rejaman pertama yang baik daripada Izham walaupun bola itu agak di tengah sikit gelanggang. Seterusnya 14-9 set point untuk Perak Bison. Satu mata dicari. Baik, dan terus kali ini dihasilkan menerusi servis Krisada Sombong. Mencecah di jaring dan gagal diapungkan oleh rakan senegaranya iaitu Sukrit. Gagal diselamatkan bermakna kemenangan dalam set yang pertama ini untuk Perak Bison menewaskan Kelantan Warriors. 15-9, rehat 2 minit. Mantap hayunan daripada Krisada. Jadi 15-9 untuk set pertama Perak Bison, Kuala. Ya. Servis untuk set yang kedua ini. Aizat kepada Krisada. Drop servis diselamatkan. Kembali kepada Kelantan Warriors. Dua kali daripada Adli dan Izham. Mantap. Tetapi ditampan oleh Aizat. Dijaring. Satu pemulaan yang baik untuk Perak Bison. Ya, kalau kita perhatikan Izham Zaidi terpaksa melakukan 2 kali rejaman. Tapi kali yang kedua tu terkena blocking. Kita perlu lebih baik pertahanan. Baik, Erika Krisada terus kembali semula dan Aizat. Oh, apa berlaku di sana? Silap sedikit umpanan daripada Aidil tadi. Ya, antara tu idea tu dah baik. Ya. Cuma agak terlaju ataupun terlebih ke belakang. Itu yang menyukarkan. Itu dia, kita perhatikan. Itu dia, yang kedua daripada Aidil tu. Oh, jauh dan laju. Tak sempat untuk Aizat berpusing. Krisada. Drop servis, peluang untuk Kelantan Warriors dan Pichet. Oh, cantik daripada Pichet kali ini.
Lebih kemas. Satu tapping daripada Pichot. Ya, Pichot menyedari keberadaan Raizat di hadapan jaring. Sekiranya kalau dia memukul atau menjunam laju memang kena. Dia terpaksa mengubah. Baik ke arah Adli. 2 kali sentuhan Adli. Sukar untuk Pichot. Sekali lagi Adli yang menjadi sasaran. Ya, dia nampak gayanya. Pusingan kedua ini Adli Abu Bakar menjadi sasaran. Ya. Sadar untuk mendapatkan mata. Bola yang sampai tu agak panjang ke belakang. Jadi sukar untuk dia mengapukan bola pertama kerana dah terapat dengan pinggang ataupun perut. 6-12. Imran Omar melakukan servis. Dinaikkan oleh Aidil 2 kali dan Aizat masih dalam permainan. Pichot. Oh, baik kali ini Pichot menggunakan sebaik mungkin peluang tersebut. Betul. Melakukan rejaman terus memberikan mata ke-7 Kelantan Warriors. Tindakan berani Adli Abu Bakar untuk tunggu di hadapan. Dia memang dah menjangkakan yang Aizat akan meletakkan saja bola itu. Ya, satu sentuhan. Kali ini lebih baik, akan mencari poin menerusi servis dari Chris Sada. Baik, Imran dinaikkan oleh Adli. Bagaimana Pichot? Mantap. Kembali semula. Oh, kali ini kembali kepada pasukan Perak Bison. Peluang untuk Nur Raizat Nordin. Itu dia. Tidak ada masalah bagi striker utama tersebut. Walaupun nampak ada pergelutan tadi. Kredit harus diberikan kepada Aidil Aiman. Ya. Sebab dia berjaya menekel ataupun mengambil bola pertama tetapi terlepas. Ketenangan Imran dan hantaran daripada Aidil Abu Bakar yang kurang kemas sayang bola tu. Patut bola tu boleh memihak kepada Kelantan Warriors. Betul, nampak ada peluang untuk Kelantan Warriors. Dan hadangan daripada Imran juga. Cuba blocking rejaman daripada Aizat. Malang bagi Kelantan Warriors. Jadi mata akhir untuk Perak Bison dikedudukan 14-8 ketika ini. Mencari satu mata. Mana tu? Baik. Sada. Oh, Sada mencuba dan terus melakukan rejaman. Keluar gelanggang bermakna kemenangan untuk Perak Bison. 15-8 dalam straight set. 2-0 menewaskan Kelantan Warriors. Perhatikan di sini. Pemain dilatih yang baik tapi terlalu geram untuk meletakkan bola itu di sebelah kanan gelanggang. Dia mencuba sendiri menghilang rejaman tersebut. Betul. Keputusan perlawanan Perak Bison menang 15-9, 15-8. Dua-dua pasukan salam. 15-9 dan 15-8 kemenangan yang memihak kepada regu Perak Bison. Syabas kita ucapkan dalam masa 21 dan 24 minit. Jadi bermakna klasifikasi 5-8 yang pertama ini Perak Bison akan melangkah untuk bertarung penentuan tempat ke-5 dan ke-6 dan Kelantan Warriors ke penentuan tempat ke-7 dan ke-8 pada hari esok. Betul Kuala Lumpur? Betul, betul. Inilah dia statistiknya. 6 servis winner dari Perak Bison dan 5 untuk Kelantan Warriors, 11 spike dari Perak Bison dan 4 untuk Kelantan Warriors. Banyak kesilapan dari Kelantan Warriors, 9 berbanding 7 bagi Perak Bison.